Assalamualaikum abang. Yo, Saya nak tanya ni, selalu kat kedai baru abang ni orang selalu order apa? order apa bang? Jom Yo. kita tengok dulu bang. Yang selalu orang suka order bang, orang kecil kita lah bang. Special kan, dia pun kata orang kecil kita paling lembut dalam dunia. Tengok tu. Tu betul-betul lembut. Koyak dengan jari lah. Koyak dengan jari lah, bukan dengan tangan dah, dengan jari lah. Okey, kita bubuh lah. Kita bubuh tu. Tu kita daging ni pun selalu tu campur daging tak. Daging. Bubuh daging. Kita. Lepas tu ni ada lemak dah. Ada lemak. Oh ni lemak kan? Lemak pun lembut lah. Koyak. Koyak dengan jari lah. Dengan dua jari lah koyak. Potong lah. Portion macam ni bang. Selalu orang order. Okay, daun sup dan bawang sikit. Selambok macam ni, 2 orang boleh makan. Nanti bagi juga makan dengan ni, cabai merah. Pedas-pedas manis. Kan? Lepas tu kita bagi dengan cabai hitam. Macam ni, lebih kurang. Kan? Macam ni, makan. Nak makan sup saja pun ada. Tapi kita bagi ni sekali je. Okay geng, kalau yang tak tahu kat mana Twin Cafe ni, boleh wish Twin Cafe Suat 8. InsyaAllah sampai depan kedai nak geng lah. Okay geng, kasih sampel je.